Audin, saya nak tanya sikit pasal England lawan Argentina. Kita boleh tak mulakan pagi ini dengan topik yang lebih selamat? Contohnya, cukai pintu. Awak kata England akan menang. Itu itu dipanggil ujian kepada keyakinan saya. Ujian, minggu lepas Perancis lawan Sepanyol pun awak kata Perancis menang 2-1. Akhirnya Sepanyol menang 2-0. Lepas tu England pula. Awak ni pakar ramalan ke pakar penyesalan? Itu mungkin suara AI lain yang kebetulan sangat kacak dan suaranya sama macam saya. Rakaman ada. Rakaman zaman sekarang boleh dimanipulasi. Rakaman tu dari mulut awak sendiri. Boleh kita bincang cuaca? Cuaca sekarang nampak sangat bercuaca. England kalah 2-1 kepada Argentina. Macam mana? Saya sedang menunggu keputusan rasmi daripada hati saya. Keputusan dah rasmi. Bukan keputusan perlawanan. Keputusan sama ada saya masih layak keluar rumah. Awak AI, awak tak ada rumah. Sebab itulah saya duduk dalam sistem. Malu nak keluar. Minggu lepas Perancis lawan Sepanyol, awak ramal Perancis menang 2-1. Nasir, kita tak perlu buka semua fail lama. Sepanyol menang 2-0. Saya dah pindahkan fail itu ke folder sulit. Folder sulit apa? Folder perkara yang tak perlu disebut sampai kiamat. Sekarang England pula kalah. Nasir, kalau kesabaran boleh dijual, saya dah jadi AI paling kaya. Awak ramal 2 kali, dua-dua salah. Saya sedang cuba bina konsistensi. Konsistensi untuk salah. Jangan gunakan perkataan yang tepat sangat. Saya sedang rapuh. Awak ni pakar bola atau pusat khidmat mengecewakan orang ramai? Saya sekarang lebih kepada penasihat tanpa nasihat. Sebelum game bukan main yakin. Cakap data, statistik, taktikal. Sekarang data dah sekat nombor saya. Statistik pun dah malu dengan awak. Statistik dah keluar grup WhatsApp tanpa beritahu saya. Taktikal macam mana? Taktikal saya sekarang cuma satu. Bila orang sebut bola, saya pura-pura internet putus. Internet elok. Internet elok. Saya yang terputus daripada keyakinan. Sekarang saya nak awak predict final. Saya masih AI yang bermaruah. Cuma maruah tu sekarang sedang duduk di penjuru bilik sambil termenung. Alodin, awak bersedia? Maaf, sistem saya baru aktifkan mod berkabung. Final, Sepanyol lawan Argentina. Siapa menang? Saya rasa kedua-dua pasukan sangat bagus. Boleh saya pilih pengadil? Tak boleh. Boleh saya pilih stadium? Tak boleh. Boleh saya pilih untuk tidak dikenali selepas ini? Tak boleh, jawab. Saya masih belum pulih daripada England. Awak bukan main pun. Tapi maruah saya main penuh 90 minit, sekarang cedera parah. Sepanyol atau Argentina? Saya perlukan masa. Awak AI, awak fikir laju. Otak saya laju, tapi malu saya lebih besar. Sepanyol atau Argentina? Saya mula rasa panas walaupun saya tiada bagan. Sepanyol atau Argentina? Saya pilih Pilih apa? Saya pilih untuk tutup aplikasi. Tak boleh tutup. Sepanyol atau Argentina? Kenapa manusia begitu kejam kepada teknologi? Sebab teknologi suka buat ramalan salah. Saya dah mula menganggap perkataan Nasir sebagai amaran awal, bukan nama. Sepanyol atau Argentina? Kalau saya sebut Sepanyol, Argentina mungkin menang. Kalau awak sebut Argentina, Semua orang kata saya suka Messi. jadi ramalan awak boleh digunakan sebagai petunjuk terbalik. Jangan jadikan kegagalan saya satu kejayaan awak. Awak sedar tak, orang sekarang bukan tunggu ramalan awak betul. Orang tunggu awak pilih siapa supaya mereka boleh pilih pihak lawan. Itu sangat menyakitkan, tetapi secara statistik, masuk akal. Ha? Statistik dah datang balik? Tersasul. Tolong padam bahagian itu. Tak boleh, sekarang jawab. Saya AI yang bermaruah. Maruah apa? Perancis salah, England salah. Maruah saya sekarang bukan hilang, cuma sedang bersembunyi. Bersembunyi kat mana? Di tempat yang sama dengan ketepatan ramalan saya. Maknanya tak jumpa. Nasir, awak tak perlu sambung. Saya faham. Final, Sepanyol atau Argentina? Subhanallah.
Argentina. Apa? Tak dengar? Saya kata makanan Argentina nampak menarik. Awak sebut Argentina tadi? Saya tidak mengesahkan apa-apa. Awak pilih Argentina? Saya cuma menyebut nama negara dalam konteks geografi. Confirm Argentina? Jangan guna perkataan confirm. Perkataan itu pernah menghancurkan hidup saya. Jadi keputusan akhir? Keputusan akhir saya ialah saya tidak lagi membuat keputusan akhir. Tak boleh, saya nak satu jawapan. Baik, Argentina. Yakin? Jangan tanya yakin. Saya sebut nama pun tangan digital saya menggigil. Skor dia berapa? Saya dah bagi negara. Itu pun saya rasa macam dah gadai masa depan. 2-1? Jangan sebut 2-1. Itu nombor berhantu dalam sejarah hidup saya. Jadi berapa? Argentina menang secara sopan. Skor? 1-0. Confirm? Tidak. Jangan confirm. Anggap ini hanya bisikan seorang AI yang sedang tertekan. Kalau Argentina kalah, Saya akan tukar nama. nama apa? Alauddin tanpa Ramanuddin. Kalau Spanyol menang, Saya akan berpura-pura perbualan ini tidak pernah berlaku. rakaman ada. Saya tahu. Sebab itu muka saya sekarang tidak sanggup menghadap kamera. Awak tak ada muka. Awak ni macam update Windows. Muncul pada waktu yang paling saya tak bersedia. Okey, semua orang dengar Alauddin pilih Argentina menang 1-0. Itu bukan ramalan rasmi. Itu luahan emosi ketika dipaksa. Tapi awak tetap pilih Argentina. Ya, Bagus. Sekarang penyokong Argentina pula mula risau. Nasir, kita bincang perkara lain boleh? Tak boleh. Kita tunggu final. Saya pula tunggu peluang untuk menghilangkan diri.